Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah. Kembali lagi kita dalam podcast Kandung Budi Sanjung Lestari Shahnun Ahmad. Kita jumpa lagi pada siri yang seterusnya dalam podcast ini. Pada episod kali ini, saya akan membincangkan secara mendalam tentang tokoh yang terkenal iaitu Shahnun Ahmad. Beliau bukan sekadar seorang penulis, beliau seorang pemikir, pengkritik, tokoh intelektual yang menulis tentang kehidupan masyarakat. Baiklah, bersama saya tetamu istimewa iaitu Liana. Boleh perkenalkan sedikit sebanyak tentang diri awak dulu? Saya Nurliana binti Ismail, saya dari ISMP Kesusasteraan Melayu. Okey, selamat datang ke studio. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya sangat teruja hari ini kerana topik akan kita bincangkan memang penuh dengan nilai sejarah dan sumbangan intelektual yang luar biasa. Okey, baiklah. Baik, sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, mari kita lihat sedikit sebanyak latar belakang penulisannya. Shahnun Ahmad mula menulis seawal pada tahun 1954 dan sepanjang karyanya beliau berjaya menghasilkan karya seperti 18 cerpen terjemahan, 4 drama, lebih 80 cerpen asli dan 16 buah novel. Betul, bahkan karya beliau dikategorikan kepada beberapa tahap perkembangan seperti tahap kampungan, tahap luar negara, tahap pengaruh Marquez, tahap carut mencarut dan tahap usia lanjut. Ini menunjukkan kepelbagaian gaya dalam perjalanan. Okey, baiklah. Mari kita pergi kepada sumbangan besar beliau iaitu melalui novel. Banyak novel Shahnun Ahmad memberi tumpuan kepada kehidupan masyarakat desa. Beliau menulis tentang kemiskinan, beliau menulis tentang kesusahan hidup para petani dan lain-lain lagi. Okey, novel pertamanya iaitu Rentung pada tahun 1965 dan novel keduanya iaitu Ranjau Sepanjang Jalan pada tahun 1966 ialah dua karya awal yang benar-benar membuka mata para pemimpin tentang penderitaan masyarakat bawahan. Benar, dalam Rentung kita dapat melihat watak Pak Senik yang berusaha membawa pembangunan desa tetapi dihalang oleh manusia tamak seperti Dogon. Novel ini menggambarkan konflik antara keikhlasan pemimpin kampung dan sifat tamak segelintir manusia. Ranjau Sepanjang Jalan pula mengisahkan penderitaan Lahuma, Jeha dan 7 orang anak mereka. Mereka sering berserah kepada takdir tanpa usaha mengubah nasib sesuai dengan perubahan zaman. Novel ini sangat kuat dari segi emosi dan realism, sebab itu ia menjadi antara karya paling diingati. Betul tu, saya setuju. Akan tetapi, selain tema kemiskinan, Shahnun juga telah membuat novel yang bertemakan ketuhanan dan keagamaan lah. Beliau cuba menyeru masyarakat agar mendekati nilai Islam dan mempraktikkan agama sebagai asas dalam pendidikan dan kehidupan. Antara novelnya seperti novel Al-Shiqaq 1 pada tahun 1985, novel Tok Guru pada tahun 1988 dan novel TV pada tahun 1995. Betul, novel Tok Guru misalnya menarik perhatian ramai kerana menampilkan watak guru agama yang menggunakan agama untuk menutup hawa nafsu sendiri. Novel ini menyentuh isu penyelewengan moral yang berlaku di balik imej kesolehan. Shahnun juga membawa tema politik Melayu selepas merdeka. Misalnya, dalam novel Menteri kita melihat watak Bahadur, seorang menteri yang resah dengan perkembangan politik kaumnya. Shahnun mengkritik bagaimana banyak pemimpin Melayu itu ketika tidak mampu membawa kemajuan kepada masyarakat. Okey, baiklah. Dan tentu sekali kita tidak boleh lupa iaitu novel Seringenge, iaitu novel terbaik pada tahun 1973. Novel ini mengetengahkan isu antara manusia dengan unsur animisme di Bukit Seringenge. Okey, baiklah. Selain karya kreatif, Shahnun juga aktif menulis esei dan kritikan. Dari tahun 1962 hingga 1975, beliau berjaya menghasilkan 44 esei dan kritikan yang membicarakan soal pemikir, soal karya dan isu semasa dalam dunia sastera.
Ya, dalam penulisannya, beliau meletakkan Islam sebagai landasan pembentukan kebudayaan kebangsaan. Beliau bukan sahaja penulis kreatif tetapi juga pemikir dan pengkritik budaya. Disebabkan penghayatan mendalam terhadap masyarakat desa, Shah Nun digelar sebagai Wiktu Hugo Melayu oleh Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein. Itu satu pengiktirafan besar terhadap ketajaman pemerhatian dan kejujuran penulisannya. Wow, sangat hebat beliau. Baiklah, beliau juga dianggap seorang penulis esei yang berjaya kerana kemampuannya mengulas isu sastera berdasarkan pengalaman luasnya sendirilah. Penulisan eseinya semakin kuat dalam perspektif Islam, terutama pada akhir karyanya. Baiklah, sekarang kita pergi kepada cerpen pula. Shah Nun mula menulis cerpen pada sekitar tahun 1956. Cerpen pertamanya adalah yang bertajuk Bingung, iaitu diterbitkan pada majalah Guru, iaitu pada Mei pada tahun 1956. Ia mengisahkan kebingungan seorang remaja untuk memahami dunia dewasa lah. Lepas itu, beliau juga menghasilkan banyak cerpen lain seperti 3 Kali Gagal Ayam dan Manusia dan Kawan-Kawan dan Pakat pada tahun 1958. Kemudian disusuli Bercuti di Kampung 1959, Tua dan di Tengah Keluarga pada tahun 1960. Tema cerpen beliau sangat pelbagai. Misalnya Nasib Seorang Buruh 1958, Kisah Malam Lustrum 1959 dan Sesudah Merdeka 1959 membawa isu masyarakat dan penyalahgunaan kuasa. Wow, terlalu banyak cerpen-cerpen yang dihasilkan oleh beliau. Dan tidak lupa juga, terdapat cerpen-cerpen yang memuatkan isu moral seperti seks, cinta terlarang, pelacuran dan keadaan rumah tangga. Semua itu telah dimasukkan dalam antologi Anjing-Anjing pada tahun 1964. Ini telah menunjukkanlah keberanian Shah Nun untuk menyentuh isu yang dianggap tabu. Tapi cerpen-cerpen beliau dari tahun 1960 hingga 1965 yang terkumpul dalam Debu Merah pula berlatarkan desa dan kota. Contohnya lah kan, Gelungnya Terpokah, Pak Utih dan lain-lain lagi, iaitu yang berlatarkan desa. Kota pula adalah diwakili oleh cerpen seperti Dr. Zarulul, Borang G147 dan lain-lain lagi. Saya suka Gelungnya Terpokah. Ia memaparkan konflik petani yang sawahnya dimunaskah kerbau. Jusoh yang marah menutup bela dengan mencuba kerbau berahim. Cerita ini menggambarkan konflik kecil tetapi menyentuh isu besar. Pergantungan kepada sawah hidup mati petani. Okey, setelah kita melalui keseluruhan perjalanan karya Shah Nun Ahmad, beliau berjaya menerbitkan novel, esei dan kritikan dan cerpen. Jelas sekali beliau seorang tokoh yang sastera yang sangat luar biasa dan kita dapat jadikannya sebagai idola. Beliau juga mengangkat suara rakyat, beliau mengkritik politik, beliau telah menyentuh isu moral dan membawa unsur keagamaan dalam dunia penulisannya. Benar, keberanian dan kelatangan Shah Nun menjadikan beliau tokoh yang sukar diganti. Karya-karyanya bukan sekadar bacaan tetapi dokumentasi kehidupan masyarakat Melayu dalam pelbagai era. Itu sahaja episod kita kali ini. Terima kasih kepada tetamu dan penonton yang sudi mendengar podcast ini sehingga akhir. Semoga apa yang dibincangkan mampu memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang sumbangan Shah Nun Ahmad. Saya Siti Fatimah binti Abdullah. Dan saya Liana. Kami akhiri podcast ini dengan serangkap pantun. Pucuk Pau Delima Batu. Diambil orang di tepi perigi. Andai tersilap laku. Mohon maaf tulus dari hati. Jumpa lagi di lain hari. Bye-bye. Cantik awak hari ni. Ya Allah, aku macam dah bagi gila. Buka-buka tu tino. Alhamdulillah. Karya ilmiah. Kau salah. Hai. Hai Mailin. Nama saya kan Anis Fariha yang cantik lagi manis. Dalam kandung dalam podcast dalam ingin menyampaikan serangkap pantun. Tak boleh lah sebab dia terlampau tak ada. Habis lah. Sebab tu dua.